Ini sebab kenapa saya tak simpan emas di syarikat lain. Bezanya Public Gold dengan syarikat emas yang lain adalah dari segi pemilikan, keselamatan dan ketelusan. Yang pertama, emas Public Gold adalah emas fizikal yang sebenar. Bukan nombor, bukan janji. Anda boleh pegang, simpan atau keluarkan emas bila-bila masa. Yang kedua, Public Gold ada kilang dan stok emas sendiri. Ini bermaksud emas itu wujud, bukan bergantung kepada pihak yang ketiga. Nombor yang ketiga, harga telus dan live ikut pasaran dunia. Tak ada harga cipta sendiri, tak ada manipulasi secara senyap. Keempat, Public Gold ni dah bertapak di Malaysia sejak tahun 2008 lagi. Sekarang ni Public Gold ada 17 cawangan Public Gold, 6 cawangan PG Jewel, lebih 100 unit Gold ATM dan ada menara emas di Jalan Tun Razak. Dan yang paling penting adalah Public Gold tak janji pulangan yang palsu. Emas ini bukan skim cepat kaya tapi aset lindung nilai yang terbukti ribuan tahun. Public Gold menyediakan banyak kemudahan untuk anda semua. Dengan pembelian melalui aplikasi 24 jam, bayaran boleh dilakukan dengan kaedah full payment ataupun ansuran yang patuh syariah. Dengan sistem kunci harga emas, tuan-puan akan mendapatkan harga yang terbaik dan jaminan beli balik emas anda di masa hadapan. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan bajet masing-masing serendah RM100, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang. Okey?